Assalamualaikum. Hari ini saya berada di Taman Seni Teluk Mas, Melaka. Jadi hari ini kita nak inspection gambar terbaru. Tut, gambarnya masuk. Okey, ini gambar rumah ruang tamu. Ini ruang tamu. Ini bilik pertama. Ini bilik yang kedua. Bilik yang belakang. Bilik yang ketiga. Jadi kita pergi tengok dapur. Ini dapur sesuai. Kalau kita nak siang ikan, pokoknya siang ikan boleh kita siang. Jadi kalau nak selamat, saya kena ada alas pasal ikan lah. Boleh buat lambatkan ikan. Jadi tandas. Alright, dan ini bilik air. Okay, untuk pengetahuan awak semua, pengetahuan ini adalah tandas yang lama. Bila dia dah pecah, dia ubah tandas belakang. Okay, kita tengok kat sini. Ini bilik air. Ini bilik air. Sorry ya, bilik air gambar lampu tak ada. Kita tengok. Okay, bilik air. Okay, mari kita tengok. Kita tengok kawasan luar. Sebenarnya tanah rumah ni luasan dia sangat besar sebab dia rumah elok tepi. Okay, kita tengok. Baik, tengok kalau kita tengok dari tepi ni ada ruang untuk parking dan ada ruang untuk kita letak apa-apa kawasan. Katalah nak letak meja ke, nak buat gazebo tak tahu dekat kawasan sini je. Tengok. Kita buat letak ampayan juga. Ini dia extend sampai belakang lah. Longkang ni. Okey, pusing. Okey, itu saja. Kalau anda berminat di rumah ni, call saya atau WhatsApp saya saja. Kita akan ada sesi inspection dan viewing. So, saya viewing rumah ni lah. Jadi yang layak kita akan terus view rumah. Terima kasih.